Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rancangan Syamsul Debat. Orangnya masih sama, masih lagi sama. Inilah orangnya. Orang tang kampung datang sini nak bercakap, bercerita, berkongsi ilmu. Mana yang baik buat balik, mana yang tak elok simpan dalam poket. Mana jalan-jalan kan nampak boleh buang-buang, yang baik-baik je buat balik. Jadi kita masih lagi berada dalam mood Syawal. Dalam mood Syawal yang mana penceramah ke depan ni tidaklah mengharapkan angpau Syawal hari ni. Tetapi cuma kita masih lagi mengharapkan, kita masih lagi berada dalam tarbiyah Ramadan kita sampailah kepada hari besar kita, iaitu Aidilfitri. Kita ni Aidilfitri memang besar betul dah, sampai ni orang beraya lagi. Rumah terkupak tak habis-habis lagi. Kan open house tak habis lagi. Kan sampai kan kena extend sebab dah clash dengan jadual open house rumah saudara. Extend sampai bulan lain. Kan sampai 3 bulan. Dia kata tak apalah, anggap aja zaman raya walaupun dah habis raya. Macam tu sekali. Dia sekalikan pula dengan kenduri kahwin. Kadang-kadang kenduri kahwin ayah tu. Kan? Yang mana nampak orang perempuan dia suka tu. Yang mana perempuan sekarang berfikiran terbuka. Tu kena faham tu kan. Jadi apabila masuk aja Syawal, macam saya beritahu, kita sambung balik. Masuk aja Syawal, 3 perkara yang kita tak terlupa buat. Iaitu pertama, yang kita mesti buat. Kita bertakbir, bertahmid, bertasbih. Jadi bila cerita pasal bertakbir, betul kalau takbir raya Aidilfitri, selepas je salat sunat Aidilfitri, dah tak ada lagi dah takbir. Tetapi apa yang kita nak ni, membesarkan nama Allah. Jadi kita lepas semayang, apa salahnya? Selama ni kadang semayang kan, sanyap, sorok kuat, bercakap kan main handal lagi. Tapi bila semayang kan, lepas semayang tu, habis. Kuat-kuat sikit. Kan, cuba zikir tu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nampak? Tasbih kan? Kita baca banyak lah, zikir banyak-banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasa kita buat 33 je. Kali ni setiap kali lepas semayang tu buat 1000. Sampai terbaring. Pak saudara saya yang adik mak saya kat Sungai Buloh, dia pergi bulan Ramadan itu dia pergi umrah. Yang paling tak tahan mengajar malam Lailatul Qadar tu, time baca doa kunut tu. Sini tangannya. Iya, doa kunut, tapi doa sepanjang-panjang. Sepanjang doa kelamo ke melorot ada. Ken turun tangannya. Punya panjang lah, kayak sejam doa. Ya Allah, Ustaz, sebab dia minta betul-betul. Kita doa macam ni, imam panjang pula dah. Imam ni lama lah doa tu. Kalau kayak gitu lah. Time ni lah kau nak doa panjang, sajuk lah laut nikah. Nampak tu kan? Itu masalah orang gitu tu kan. Biar ada doa panjang. Kalau tidak, hari lain ada doa panjang. Mana ada? Biar ada doa macam ni lah. Mungkin lama kita turun. Pak saudara saya tu. Sudah sini ada doa. Dah tak tahan lah. Punya lama. Tapi orang tetap tunggu. Kalau kita mula lah baik-baik pengsan. Saya marin kat sekolah agama marin. Sekolah agama ada kawan saya. Kalau kiamul lail kan, bin melintam terbagi ni. Bin, aku pitam. Ya Allah, orang pitam ni cakap ke dia pitam. Itu yang saya heran. Aku pitam dah. Ayo, kan usah lah kan. Jadi kita doa, maknanya kita zikir banyak-banyak. Betul? Kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar bini kita tu terongar lah bunyi dia caca-caca. Ya Allah, ponik ni. Lama lah abah kau zikir ni. Ya Allah, lama. Tak apa dah. Iya. Kan macam kat kampung kan. Kat kampung tu kalau betul, kalau kono kat Soramban kan. Dia memang panjang-panjang zikir. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Jadi kita pun tak apalah, ikutlah. Jangan komplain. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia la ilaha illallah tapi mata tinjau imam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nasi dah sajuk dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Habilah ilau. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Macam-macam keluar dah. Kan kalau sana imam tak tahu nak berhenti sana. La ilaha illallah, la ilaha kat mana dah imam tu terlupa. Ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak apalah, banyak kita zikir gitu kan. Lepas tu doa lagi. Nampak? Iya, kita tarbiyah Ramadan tadi. Kan, tu pertama. Yang kedua yang kita buat apa dah? Kita tidak terlupa juga kita akan pergi solat sunat Aidilfitri. Bila solat sunat Aidilfitri kita buat, dan juga kita
Sebelum tu buat apa? Sebelum sunat, sebelum solat sunat tu kita buat apa? Makan. Makanlah cerita minggu lepas. Buat apa? Bayar zakat fitrah. Bayar awal-awal. Sajalah dan bayar kek perlis tahun ni murah. Jangan macam tu pula. Saja tang Lumpur naik bas turun sana. Salah pandi tu tak pandi. Kan lagi mahal lah campur duit tambang tu lagi mahal. Naik ETS lah tu. Kan mahal lah dia kan. Nampak tak? Tak ada bayar zakat fitrah sebelum solat. Janganlah dia kalau nak trill bayar sebelum sembahyang sunat betul dia tu. Imam tu bawa imam. Nak bayar. Ya ilaha illallah. Sengkelet dan paluk itu kan. Apalah tunggu time tu kan. Bayar zakat fitrah sebab nak mensucikan kan pendapatan kita, harta kita. Kan kita ingat pada orang yang susah. Bayar, ingat tau. Lepas daripada sembahyang raya dia dah tak kira apa dah kira sedekah ya. Jadi memang tetap kena bayar zakat tu sebab jangan kita lengah-lengahkan. Dan yang ketiga, mohon ampun dan maaf. Mohon ampun dan maaf tu jangan sekadar lafaz sahaja. Maksudkan dalam hati tu, pandang. Nak tengok maksud tu, pandang. Bang, minta maaf Bona kalau saya banyak salah hari ni. Kan, contohlah. Saya ni menggayakan. Kadang ada lelaki yang macam tu. Yalah abang pun, abang banyak dosa kat kau. Betul kan? Memang ya. Sebenarnya orang lelaki kena minta maaf juga. Jangan main-main ada tengah dia. Saya suami, biarlah tanggungjawab saya besar. Tak, orang lelaki pun kena minta maaf. Orang perempuan ni saya respect tu. Saya respect orang perempuan ni. Dia punya structure nak balik kampung. Dia lambik bersiap. Tudung nak dipadan dengan kain tu. Bolang tak sama, cari kain lain. Nampak tak? Bayang tu, sangkut pun bukan semua tampik boleh sangkut dah. Ada tampik-tampik yang sangkut. Orang lelaki capai ya. Kan? Dalam lama lah. Ambil, pakai, gatal-gatal lah, pakai. Kau jap, peduli lah. Orang lelaki ni dia tak kisah pun lah. Tapi yang perempuan dia kritikal bab itu. Dia susun, nak-nak baju anak kan. Katalah anak semua tromen. Sun baju ni baju tamu. Baju tidur lain. Orang lelaki mana fikir benda tu dia tahu lambik pula. Roreh lah dah daripada semalam cakap dah. Nampak kan? Patut dia buat dummy je. Kita akan balik malam raya. Tapi sebenarnya nak balik pagi raya, ni risau. Malam tu lewat tak apa. Buat-buat lah start engine. Dah siap tak? Pagi sok balik. Dia kan contoh lah kan. Sebab tetap lambik ni risau. Tapi dia dah tahu pagi sok. Macam tu sampai lah lagi. Ada lagi nak adjust kan. Yang itu janganlah kan. Makna Tapi yang perempuan tu dia, kita minta maaf banyak, abang minta maaf banyak-banyak. Kan? Wahai adindaku, dikau banyak berkorban kepadaku. Kan setiap hari tatkala ku kepenatan dikau tersenyum kepadaku. Terasa hati ini bagai berdegup-degup. Yang bini ayo, romantik mana dah bah kan kan. Tak boleh pula romantik. Minta maaf, abang pun sama. Minta maaf banyak-banyak kalau buat salah ya. Selamat raya ma'azir batin. Tapi minta maaf tu lazim kan. Lepas raya pun minta maaf. Setiap hari sebelum tidur salam cium. Mana yang ibu tunggal jangan sesanjol lah cik laki nak minta maaf. Kan maksud makna ni tadi yang ada suami. Lepas tu yang ada anak dengan anak setiap malam sebelum tidur kan minta maaf dulu. Kan jangan risau. Siapa berani cakap? Alhamdulillah lah setakat berapa Syawal ni memang tak ada dosa lagi. Berani cakap? Berani cakap tak? Berani tak? Kalau berani angguk payah warna jawab. Kalau berani angguk tak berani ngeleng. Berani tak cakap? Tak berani dia. Termasuk yang bercakap tu. Orang perempuan rasa. Ada dosa tak? Rasa tak? Ngeleng? Ada tak? Ada. Mesti ada punya. Orang perempuan lagi lah kan? Iya. Saya dengar tu ada yang marah. Dia cakap SNSC bantai orang perempuan ni. Tak. Sama ni. Maknanya kita sama-sama minta maaf. Jangan kita rasa kita bagus ni. Kemudian perasaan macam mana? Macam mana perasaan kita di Aidilfitri? Perasaan kita pada hari pertama kita pulang dari pengembaraan kerohanian. Mengembara tu, perjalanan, betul tak? Kita start mana malam pertama tu waktu semayang tarawih tu kita dah cakap dah. Ya Allah, ada lagi 29 malam ni kadang kan cakap. Ya Allah, bolehkah aku mengharungi ni Ramadan pada tahun ini? Ya Allah, berikanlah aku kekuatan. Mana kita tengok mak ayah kita mana yang dah huzur-huzur tu dia. Ya Allah, mudah-mudahan aku diberi kekuatan ya Allah. Mak, dia minta sebab apa ni perjalanan ni. Jadi bila sampai kepada malam raya, maka kita kena lahirkan perasaan gembira. Pula sedih pula. Kan tu sebab takbir raya pagi tu semangat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia Melayu, dia tinggal ke arwah.
Allahu Akbar. Ya, nangis lah dia. Yang belakang tu dah paning. Kita pun kena nangis lah kau tahu. Kan? Kita kena mood gembira. Benar mood gembira. Tu sebabkan hari tu kan ada yang bergaduh sikit pasal nak pergi ziarah kubur. Pergilah ziarah, tak ada masalah. Cuma jangan diwajibkan. Tapi tak ada dah. Raya nak pergi kubur tak boleh hari ni, dah kena pergi raya kedua. Buat ramai-ramai. Jangan sampai cakap tu tak boleh, ni tak boleh. Nak pergi je. Masalah. Nak pergi malam. Aku rasa pun nak pergi dalam pukul 3 pagi. Pergilah. Itu je masa yang lapang ya kan. Ya kan? Dia usaha nita, sibuk kan. Dia sibuk bisnes, niaga dan sebagainya kan. Apa ikut 3 pagi? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Amin. Belakanglah siapa pula amin. Lupa kan tak ada masalah. Pergilah. Tak ada masalah. Itu yang masa lapang. Pergi. Tak salah. Kan? Ya kita nak nogah-nogah orang. Apa nak pergi. Cuma jangan diwajibkan. Tak boleh. Nak pergi. Yang tak boleh tu pergi pula. Ada amalan setengah pihak tu. Pergi sana meratap-ratap pek kubur tu. Abang, kembalilah kau bang. Rindu bona ke abang. Keluar ada betul kamu kau tahu. Apa kau nak? So hitam. Dah 2 kubur nak kena gali. Kan? Nampak tak? Kan? Yang tadi nak masuk balik. Dia mau masuk. Itu peranjat. Kan hari tu hari kegembiraan. Cuma dibimbangi kita rasa sedih bila pergi. Tak ada setakat ni kita pergi. Okeylah pergilah. Niat. Kan bila pergi tu cakap lah dekat kubur tu cakap macam biasa. Macam saya lah pergi kubur Abah. Assalamualaikum Abah. Ni ha. Ngetang ha. Nak doakan Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Happy. Jangan kita sedih-sedih. Dah berapa tahun dah Abah kau pergi? Tak ada macam tu dah. Tak ada. Kan nampak tak yang tu. Kemudian bermakna bila kata kegembiraan kita takbir tu pun gambarkan dengan kegembiraan juga. Kemudian tata susila menyambut Aidilfitri. Ini mustahak. Ini mustahak. Tata susila menyambut Aidilfitri yang pertama menghidupkan sepanjang malam. Itu dah cerita lah tu. Tu dah cerita kita dah buat malam tu kita takbirnya. Ada yang setengah tompek macam ke dekat kampung saya tu dia buat takbir rumah ke rumah. Ada setengah macam rumah-rumah kampung dah tak ramai yang sihat-sihat. Jadi siapa yang datang masjid malam tu dia cakap boleh tak takbir rumah saya. Pergilah rumah orang tu takbir. Tak ada masalah. Kan kita pun sendiri kat rumah pun takbir. Okay, itu tak ceritalah kan. Kemudian memperbanyakkan doa malam hari. Itu pun dah cerita. Kemudian kita membersihkan badan seperti potong kuku, cukur bulu ketiak, menggunting misai dan sebagainya. Nah dia lurus kadang-kadang bila cakap kan, gunting tu digunting mana yang saya sebut tu lah. Mana yang 7 lo tu kau gunting lah. Bulu telinga mengibar-ngibar bulu telinga, gunting. Otter. Kan? Kalau perlu siput kan. Jangan apalah kono disiput lah bulu telinga kan. Bulu hidung dah terkeluar kadang. Bila minta maaf, mak raya, mak azzi batin. Napih berkibar kan suruh contoh la ilaha illallah. Tak daya nengok kan. Jadi kita otter lah tu. Otter tu. Jangan pakai apa? Pakai mesin rumput tu. Yang apa tu kan? Payah bona. Bosal lubang hidung kan. Okey. Kemudian bila kita bersihkan badan cukup gunting misai dan sebagainya, kemudian mandi sunat pagi raya. Kalau ikut Imam Syafi'i itu tengah malam dah boleh baik dah. Mana lepas tengah malam dah boleh start dah mandi. Kadang-kadang takut pagi tu kelang kabut. Lambik lah bangun. Mandilah siap-siap, tak ada masalah. Elok bangun pagi itulah. Bangun pagi tu mandi sunat Aidilfitri kerana Allah Ta'ala. Mandi, siramkan seluruh badan. Rasa bersih badan kita. Biar mood tu. Mood bersih, tak nak ambil dosa lagi dah. Macam tu kan berazam. Jangan cakap, alahai, mandi-mandilah. Dosa mana boleh lah. Kita orang memang tak lagi buat salah. Tak, mesti ada setting. Aku berusaha tu tak nak buat dosa. Cuba. Memakai pakaian yang cantik dan indah serta bau-bauan yang harum sebagai tanda melahirkan kesyukuran. Tak ada masalah pakai baju baru. Tak semestinya beli baru. Zaman Nabi dulu ada seorang lelaki. Adakah engkau tidak menyambut Aidilfitri? Lelaki itu bercakap pada Nabi, Rasulullah, aku tak mau menyambut. Kenapa? Sebab aku tak ada baju baru. Maka Nabi tanya, siapa yang ada baju lebih, baju baru? Bagi pada dia ni. Sahabat-sahabat bagi. Makna dianjurkan juga kita sedekah. Dia tak semestinya beli baru, kita bagi dia. Bagi dia. Sebab dia pun nak pakai baju baru. Pasal lumpeng baju terus lumpeng. Ada lah tanduhnya, lubang sini. Baju bandel pakai. Kan? Tak ada masalah. Kita bagi sedekah dengan orang. Kemudian datang segera ke tempat solat. Kan? Kita pergi masjid, pergi surau, pergi. Dan kemudian disunatkan pergi jalan kaki. Tapi tak apalah, contoh tadi duduk ke Sentul. Nak camah, nak pergi semayang dekat Masjid Negara. Jalan kaki. Sampai situ memang dah tinggal apa, selipar pun tak ada boleh dah. Tak ada lah tu jauhan. Tu maknanya kalau ada kereta, naiklah kereta. Tak ada masalah. Ada, pergi.
kan? Semayang sunat Aidilfitri. Dan pastikan zakat dah bayar, banyakkan sedekah pada fakir miskin. Kan, balik kampung kan, yang kita pergi jumpa ni sekarang ni kan masih ada mood gaya lagi pergi rumah-rumah kan, jumpa nampak orang susah nak bagi, jangan tanya nak bagi ke tidak, tanyalah. Orang pula tak payah bagi bang, tak payah bagi. Nak bagi tahu, jangan tertangguh benda baik nak buat. Kan, kalau nak bunuh orang, nak bunuh dia tu. Yang tu bang, doreh bunuh. Itu dia. Jadi jangan tanya, ni kita nak buat baik ni, jangan tertanya, buat ke? Yang disebutkan dulu, Nabi pada bulan Ramadan lebih cepat daripada angin yang kirim. Kalau bila bab-bab dermawan ni, Nabi bagi terus. Jadi kita nampak orang susah terus bagi. Assalamualaikum. Pergi ejaz, masuk dalam kereta sekejap. Ejaz sampul tu. Ejaz sampul tu kan. Budak tu tukar pula. Anak yang tadika tu dapat 1,000. Yang abah dapat RM1. Mau nyumpah lah abah kan. Contohlah kan. Tak ada orang bagi je. Nampak orang susah kadang-kadang. Kita tu saya selalu cakap. Jangan misconception. Mau cakap Jawa. Kita pergi rumah orang besar-besar. Takkan nak bagi anak dia RM1. Dia nak orang kaya. Tu bagilah mahal. Tak. Patut orang susah lah bagi banyak. Orang kaya tak payah bagi pun tak apa. Tapi nak bagi je. Pecah duit 1 sen tu. Mak, dia pecah duit 1 sen. Tergamak dah tu. La ilaha illallah. Ni adik, yang penting ikhlas. La ilallah 1 sen. Bagilah RM1. RM1. Adik, ambil. Sedekah. Kadang-kadang kita tak tahu tau. Orang tu kebetulan memang dia nak pakai RM1 dalam tu. Tak ada duit RM1 kan. Ya kita ni nak baik-baik. Jangan kita fikir-fikir panjang. Kemudian melahirkan kegembiraan dan keriangan. Janganlah sedih-sedih. Kenapa sedih ni kak? Entahlah abang kau tak nak dia balik kampung lah. Balik ni asyik senyap. Nampak mood orang tu. Jauh. Mood dia tak elok. Kan? Dengan kak mak raya, mak Azri batin yalah. Kak macam tak happy. Happy lah. Masuk seronok sangat dapat balik kampung ni. Dia pandang lelaki kan. Nampak mana-mana zahirkan kegembiraan tu kan. Kemudian elakkan sambutan dengan perkara sia-sia, berkunjung tempat hiburan, bakar mercun dan sebagainya. Elakkan. Kemudian menjaga batas-batas pergaulan. Kemudian kalau boleh hari tu ada tak yang sedih malam raya tu? Sedih dia berlalu pergi, masuk sujud terakhir tarawih tu teresak-resak menangis. Biasa imam yang imam mulalah bangi. Dah bunyilah kau nak bergaul, bangunlah dulu. Lah imam ni kan. Ada tak kita sedih kat malam tu? Tak ada kan? Kurang. Termasuk yang bercakap ni. Malahan siap marah kalau tiba-tiba penyimpan mohon besar raja-raja tu mohon mengumumkan raya tangguh tahun depan. Raya tak jadi ini dah besok. Lagi 1 hari lagi. Kau tunggulah. Memang bongi. Apa pula? Tak nampak kau nak bulan. Gua marah dah. Tinggal Allah teropong apa dah pakai kan. Cuba pakai kamera hijrah tu. Hari-hari nampak bulan. Nampak tu bulan. Islam ni first class. Kan besar bulan itu. Kan hari-hari raya gaelah kan. Marah dah tak. Syukur alhamdulillah maknanya ada 1 hari lagi Ramadan boleh beribadah lagi. Kan kau dapat lah, kau dapat. Kesalahan yang biasa kita buat pada bulan Syawal. Apa dia? Bersentuhan, pakaian tak tutup aurat. Sentuh satulah tak cerita tu. Pakaian tertutup, ditompah kain. Tak ke nama, apa cakap istilah tu? Madar ni silang cakap lah. Usahlah, pokat lah otak tu tak boleh fikir. Tompah kain bolah. Sampai ke pohon. Lepas tu bila angin tiup sibuk dia megang. Kau yang tompah bolah. Siapa yang tompah kain bolah tu? Dia tompah. Angin tiup kenapa kau tahan? Angin ni. Biar dia berkibar contoh. Biar tengok contoh. Dah kau yang tompah. Betul tak? Itu saya cakap tadi. Masuk air lah tu. Bila kita tompah tahu dah. Baju macam ni. Jangan ikut badan dia. Kan tu semua yang mengganggu gugat kestabilan Aidilfitri orang lelaki. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Apa tu? Ya Allah. Dia tengok. Tak rapi dia ngelak dah kan. Kemudian meninggalkan solat fardu. Lekor dia beraya. Dan kemudian tidak memuliakan tetamu, sibuk warna dengan benda lainnya. Jadi untuk minggu ini cukuplah setakat itu. Kita akan sambung lagi dalam episod yang akan datang. Berakhirnya sudilah kiranya menyambut salam manis dan salam sayang daripada saya Syamsul Debat untuk anda semua di mana juga anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila menikmati hidangan tuan rumah, usah menguntek. Kan? Nak potong kaki sirap kau ni. La ilaha illallah. Kau dah biasa ke minum macam ni? La ilah mulut. Dah lah kawan tu itulah hari pertama dia membaca sirap.
koci ame hati kan. Ni gondang ni yang ngip kau balik kau. La ilaha illallah kan. Lamang kau cenia, la ngan buluh-buluh ha kau hidang kan. Kan cubalah potong banyak sekali.